Penggambaran drama bersiri mulanya di sini masuk hari ke-10. Balai Polis Putra Damai Kompleks menjadi lokasi pilihan penggambaran ini. Tunku Nurhanis juga turut terlibat dalam drama bersiri mulanya di sini dan beberapa anggota polis turut menjayakan drama ini. Penggambaran hari ke-10 drama bersiri mulanya di sini berjalan dengan lancar dan Balai Polis Perkeliling menjadi lokasi bagi penggambaran di sebelah petang. Pegawai serta beberapa anggota polis terlibat sama dalam penggambaran kali ini. Artis yang terlibat Tengku Anis serta beberapa pelakon baru Farah Sufian serta beberapa pelakon pembantu. Sebelah malam pula, penggambaran diadakan di Bukit Ampang, Hulu Langan. Dalam episod ini, Kopral Mila yang dilakonkan oleh Farah menyamar sebagai seorang pelacur untuk menjerat wanita misteri yang dilakonkan oleh Tengku Hanis. Kopral Mila berjaya menjerat wanita misteri dan berlaku pergelutan antara mereka di kawasan hutan yang sunyi. Drama bersiri 13 episod ini diarahkan oleh Amit Abidin yang mana konsep asal drama ini oleh Menteri Pertahanan Malaysia Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi serta mendapat pandangan dan nasihat oleh Ketua Pengarah PLKN Datuk Haji Awang Kecil. Drama yang diterbitkan oleh Metro News yang Berhad ini bakal menemui penonton tahun hadapan hanya di saluran RTM1.